Ramadan bulan yang diwajibkan puasa. Siapa yang wajib puasa? Orang yang akil balik. Ingatlah, puasa ini Allah suruh untuk apa? Untuk uji kita, dia test kita. Kalau ikut taat, ni tempat akhir kamu. Kalau mudah ikut, ni tempat dia. Orang yang puasa taat pada Allah, orang yang tak puasa derhaka kepada Allah. Akhirat orang taat masuk syurga, orang derhaka masuk neraka jika Allah tidak mahu mengampunkan dia. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah nak Allah ampun, wa insya'a, dan kalau Allah nak azabahu, Allah akan azab dia. Wajib puasa, akal ada sampai umur. Nasihat jangan buka banyak, kerana bulan puasa bulan kita dilatih oleh Allah untuk kawal hawa nafsu. Allah tolong ikat syaitan, hak keturunan jin. Allah tolong ikat. Dia yang merosak manusia ni dua ekor. Satu namanya syaitan, satu namanya nafsu. Syaitan Allah ikat dah. Wasufidati syayatin, Nabi kata, dan dibelenggu, dirantai syaitan-syaitan. Selagi nafsu, kita kena ikat. Nafsu tu siapa? Kita kan. Allah tolong ikat syaitan, kita tolong ikat nafsu. Ikat dengan benda, dengan puasa. Jadi puasa yang betul ke mana? 7 anggota. Puasa mulut, puasa mata, puasa telinga, puasa perut, puasa kemaluan, puasa kaki, puasa tangan. Kalau kita puasa perut aja, tak makan, tak minum, mata tengok haram, mata tengok punggung orang puang, tangan pegang orang puang, kaki kita pak hak tak molek, mulut cakap fitnah, mulut duduk ngopak, mulut duduk maki hamung. Faham? Tak puasa. Nah, 6 anggota tak puasa. Nah, perut je puasa. Kalau main bola 6-1, menang ke kalah? Kalah lah. Kalah. Jadi selama ni kita puasa kalah. Perut je tak makan, tak minum. Lidah tak puasa. Duduk kata ke jiran-jiran. Mata duduk tengok punggung orang puang. Telinga duduk tengok orang ngopak. Tangan pegang tu, pegang ni. Tahu tak? Bukan kata orang puan luar. Bini kita kena jaga nafsu dalam bulan puasa. Takut puasa kita tidak ada nilai di sisi Allah. Lepas tu bulan puasa, kita puasalah. Mata tak tengok haram. Jaga semua anggota. InsyaAllah.